Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Patriot Pagi. Bersama saya Coach Sean, pada pagi ini kita akan memperjauhkan perbincangan kita di dalam perihal tentang kesihatan mental dan juga apakah yang boleh kita buat, boleh kita tangani. Mungkin stres dan tekanan itu tidak dapat dihapuskan tapi boleh dikawal. Okey, umum dah tahu perihal tentang masalah-masalah yang boleh datang yang disebabkan oleh tekanan mental ataupun kesihatan mental, khususnya bagi kita yang bekerja di pejabat. Salah satu perkara yang kita boleh kita tangani ataupun kita boleh kawal adalah tentang mengenal diri sendiri. Kita harus pertama-tamanya kenal akan kemampuan dan juga had diri dan juga asertif diri sendiri. Contohnya, perlulah kita tahu di mana had kita, keupayaan kita, our capacity and capability, di mana ketidakseimbangan itu akan menyebabkan kita membuat perkara yang di luar kemampuan, dan juga kita harus belajar mengatakan tidak ataupun memohon bantuan daripada rakan sekerja. Kedua adalah kawal. Kawal ni ada beberapa cara lah. Kawal masa. Masa itu adalah di dalam kawalan kita, walaupun dia menekan, walaupun kita tertekan, tapi kita ada kuasa untuk menentukan, untuk rancang. Remember, ada pepatah kata, people don't fail to plan, but people do not fail to plan, tapi many fail to plan. Manusia tidak merancang untuk gagal, tapi gagal dalam merancang. Okay. Pengurusan masa ni ada banyak, ada cara. Nanti kita akan telusuri lebih jauh. 4 kuadran, urgent, not important, important not urgent, not important not urgent, important and urgent. So nanti kita akan cerita lebih lanjut. Okey, kawal ni kita ada satu cara juga mengawal masa ni. Kita ada disiplin untuk mengawal diri, di mana kita ada Undang-Undang 5/90, 5 minit rehat untuk 90 minit bekerja, terutamanya mereka yang duduk dan menghadap komputer pada seharian. Kemudian ada keseimbangan. Keseimbangan ni adalah di mana kita menyeimbangkan work-life balance. Okay. Work-life balance ni adalah amat penting kerana kita dapat mengatur perjalanan hidup kita, di mana bekerja, di mana beriadah, bersosial dan lain-lain. Dan juga jangan lupa masa untuk berkeluarga. Okey. Perkara K yang lagi satu adalah komunikasi. Komunikasi ni ini adalah antara perhubungan kita dan rakan sekerja. Rakan sekerja memainkan peran yang penting dalam melihat dan cakna terhadap apa yang rakan sekerja kita sedang alami. Okey, contohnya, it's okay kalau nampak dia murung, dia dalam tertekan, ataupun dia menangis, ataupun dia selalu berdiam diri, ataupun look straight deep tapi tak ke mana. Okey. It's okay for us to jaga tepi kain sikit lah. Okay, ask them, are you okay? Anything that could help? Apakah masalah anda? Get them into a pet talk. Bukan serius, bukan nak cari solution, tapi let them express. With expression, dia akan relax. Alright? The last one yang saya secara ringkas adalah R. The last R, rawat. Rawat means if you are seriously rasa tidak boleh terkawal diri anda, this is time you go for professional help. Jangan risau, jangan malu. Kita ada klinik-klinik consultancy, counselor dan juga psikologi yang boleh membantu. Alright. So kita nampak tadi ada beberapa elemen. Ada 4K 1R. Kenal, kawal, keseimbangan, komunikasi, dan R adalah rawat. Okey. Kita akan telusuri lagi tentang penderaan mental. Bagaimana dengan berkata, dengan bercakap, dengan dengan ekspresi gesture dan lain boleh memberikan tekanan kepada rakan sekerja kita, lebih-lebih lagi kepada orang bawahan kita. Okey, sampai di sini dulu, nanti kita akan telusuri lebih lanjut. Saya akan pergi lebih detail. Saya akan go into the 4 quadrant of important and urgency. Alright, dengan ini selamat beramal, tenang-tenang bersama saya Coach Sean. Salam Patriot Pagi.